Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Edisi hari ini 5 November 2025 dan untuk pengetahuan semua, bulan November merupakan bulan keluarga kebangsaan 2025. Jadi untuk bercakap dengan perkara ini, berkenaan dengan perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Khairil Fazli bin Mat Akir, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Dasar Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Selamat. Terima kasih. Baiklah, kita bercakap berkenaan dengan bulan November yang merupakan bulan keluarga kebangsaan ataupun BKK, dan juga tahun ini boleh jelaskan berkenaan dengan sambutan bulan keluarga negara ini. Silakan Tuan Khairil. Sambutan bulan keluarga kebangsaan tahun ini 2025 kita adakan pada 8 hingga 9 November 2025 di Taman Semarak Wetland Putrajaya. Jadi sambutan pada kali ini adalah sambutan yang kita adakan sepanjang bulan November. Seperti mana tahun-tahun sebelum ni lah, kerana kita telah mula menyambut bulan keluarga kebangsaan semenjak daripada tahun 2012 lagi. Jadi, tapi sebelum tu kita menyambut Hari Keluarga Kebangsaan bermula daripada tahun 1990. Jadi dah lama dah kita sambut Hari Keluarga Kebangsaan ni. Tapi kita nak supaya lebih ramai masyarakat di pelbagai peringkat untuk meraihkan bulan keluarga kebangsaan dengan aktiviti-aktiviti kekeluargaan. Jadi sambutan itu dipanjangkan kepada bulan. So, jadi sepanjang bulan November adalah bulan untuk semua pihak melaksanakan aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga dan juga merancangkan aktiviti-aktiviti kekeluargaan di berbagai peringkat masing-masing lah. Dan juga sambutan pada tahun ini memilih tema Kasih Keluarga Bahagia Bersama. Mengapa tema ini diangkat dan apa signifikannya untuk kita melihat secara keseluruhannya bulan keluarga kebangsaan ini? Tema Kasih Keluarga Bahagia Bersama ini dipilih oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama dengan LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, bertujuan untuk mengangkat, membudayakan nilai pengukuhan keluarga dalam institusi keluarga itu sendirilah. Jadi kami memperkenalkan pendekatan kasih itu sendiri. So, kasih ini adalah pendekatan di mana kita boleh melaksanakan untuk tujuan mencapai kepada masyarakat yang ihsan. So, bila cakap tentang ihsan ini adalah menyentuh kepada perkara yang berkaitan dengan kebaikan dan kecemerlangan diri. Apa yang kita boleh berikan dengan cemerlang dari segi perkhidmatan kita, dari segi khidmat kita dan sebagainya. So, jadi dalam konteks pendekatan kasih ini, kita memperkenalkan elemen K, kasih sayang. Jadi bila kita berkhidmat, kita nak memberikan perkhidmatan kita kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Jadi kena ada elemen kasih sayang itu sendiri. Jadi bila ada perasaan kasih sayang, menzahirkan kasih sayang, ikatan itu akan bertambah kukuh. Kemudian kita ada elemen A, akhlak. So, akhlak ni adalah pendekatan kita menyantuni orang di sekeliling kita. Jadi kita menyantuni keluarga kita, jiran, masyarakat dengan akhlak yang baik dan sebagainya. Ini juga adalah sebahagian daripada rukun negara lah, kesopanan dan kesusilaan. Jadi bila keluarga menyentuh tentang kepribadian akhlak, jadi dia menyentuh juga kepada itu. Dan seterusnya adalah S, sihat dan selamat. Itu adalah keprihatinan. Kita hendaklah prihatin kepada kesihatan dan keselamatan orang di sekeliling kita, keluarga dan juga jiran-jiran masyarakat. Dan I adalah bertindak dengan ilmu. Jadi kita kena ada ilmu yang benar, yang sahih. Jadi tak bolehlah bergantung kepada ilmu yang atau pengetahuan informasi yang tak sahih. Jadi itu akan mempengaruhi tindakan kita lah, supaya kita dapat membuat tindakan yang betul. Dan seterusnya H, harmoni. Di mana harmoni ini dia berkait rapat dengan toleransi. Jadi bila kita bertoleransi, kita hormat, dan jadi dia akan melibatkan perhubungan yang lebih harmoni dalam sistem persekitaran kita lah. Jadi untuk sepanjang bulan ini, apakah pengisian akan diisi, terutamanya apabila kita bercakap dengan sambutan itu sendiri pada 8 hingga 9 November nanti? Pada sambutan ini yang kita laksanakan di Taman Semarak,
Taman Wetland Putrajaya ni, memang kita ada aktiviti-aktiviti berkeluarga lah. Bermula daripada 8 hari bulan sehinggalah ke 9 hari bulan. Dan 9 hari bulan adalah aktiviti majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Di mana antara elemen-elemen unik lah yang kita bawa dalam pendekatan pada tahun ini adalah elemen kasih itu sendiri. Jadi kita memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan, program-program yang berteraskan kepada kasih itu sendiri. Kasih sayang, akhlak, sihat dan selamat, ilmu dan juga harmoni. Jadi perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan tu antaranya lah contoh kasih sayang, kita terapkan perkhidmatan berkaitan dengan pembinaan perkahwinan. Jadi ada pakej rahmah perkahwinan yang akan ditawarkan oleh agensi-agensi ataupun agensi-agensi swasta berkaitan dengan perkhidmatan perkahwinan. Yang saya difahamkan pakej yang terendah adalah 4,000 untuk 100 orang pack. Melibatkan tata rias, pakaian kantin, jamuan makan dan sebagainya. Jadi itu pakej yang cukup jimat lah. Dan seterusnya kita ada juga elemen-elemen perkhidmatan yang berteraskan kepada akhlak, kesihatan, ilmu dan juga harmoni yang kita sediakan. Dan pendekatan pada tahun ini juga kita memfokus kepada golongan lelaki dan bapa. Di mana kita nak supaya lelaki dan juga golongan bapa ini terlibat dengan lebih berkesan dalam pembangunan institusi keluarga, di mana ada elemen-elemen program-program yang melibatkan kaum bapa seperti aktiviti berkemah. Kita ada perkemahan, kita ada kawasan berdekatan juga ada glamour camping kan dekat situ. Jadi dan kita juga ada bawa hampir 40 motorhome yang akan berada di situ. Jadi ada elemen perkemahan yang boleh menarik kaum bapa dan juga selain daripada aktiviti-aktiviti kebapaan yang dibuatlah untuk bapa bersama dengan ahli keluarga masing-masing. Kalau kita lihat itu adalah antara aktiviti-aktiviti fizikal yang akan dijalankan. Kalau di peringkat kementerian dan juga lembaga sendiri, apakah program-program yang disusun terutamanya untuk kita mengangkat pembangunan nilai dalam keluarga itu sendiri? Kita memperkenalkan pakej kasih pada diri, itu modul pendidikan kekeluargaan. Pada tahun ini kita telah pun menyiapkan 2 lagi modul, iaitu modul perkahwinan, pemantapan perkahwinan, Smart Start, Romantika Cinta, yang mana modul perkahwinan ini boleh memantapkan hubungan antara suami dan isteri lah. Jadi kalau kita memperkukuhkan perkahwinan, kita perlukan ilmu pendidikan untuk mewujudkan sesuatu romantik, ikatan yang romantik antara suami isteri lah. Dan juga selain itu kita juga ada modul yang berkaitan dengan kepimpinan bapa. So dalam modul kepimpinan bapa ni kita menyiapkan elemen-elemen berkaitan dengan kesenian, seni kebapaan, sains kebapaan dan juga kepimpinan dalam keluarga itu sendirilah. Menarik. Aktiviti untuk anak-anak pula bagaimana? Ada? Ada. Kita ada aktiviti untuk anak-anak macam Supa Dupa tu semua tu lah. Yang kita ada permainan-permainan pada pertandingan melukis untuk kanak-kanak. Jadi aktiviti ini kita buat untuk seluruh peringkat keluarga. Jadi datanglah pada program 8 hingga 9 November ini di Taman Semarak, Taman Wetland Putrajaya. Okey. Mungkin untuk pengakhiran, apakah harapan Tuan untuk melihat Bulan Keluarga Malaysia ini diteruskan? Bukan saja aktiviti-aktiviti dalam Bulan Keluarga Malaysia ini, tetapi untuk pembinaan nilai keluarga itu sendiri diteruskan sepanjang tahun. 365 hari dalam kehidupan kita. Kita alhamdulillah dalam rancangan Malaysia ke-13 pun ada menekankan tentang pengukuhan nilai keluarga. Dan dalam rancangan RMK ke-13 itu pun menyentuh tentang agenda nasional pengukuhan nilai keluarga. Jadi elemen pengukuhan nilai keluarga ni perlu dibawa oleh pelbagai peringkat. Bukan saja maksudnya sektor kerajaan, sektor swasta, sektor komuniti, NGO dan sebagainya. Jadi dengan logo yang Bulan Keluarga, November Bulan Keluarga Kebangsaan yang kita perkenalkan, kita berharap supaya pelbagai pihak mengambil peranan untuk melaksanakan program dan juga aktiviti berteraskan institusi kekeluargaan di peringkat masing-masing. Jadi untuk swasta sebenarnya ada pelepasan cukai diberikan untuk perbelanjaan keraian dan juga makan minum bagi pekerja-pekerja yang dilibatkan dalam program Hari Keluarga. Jadi ambil peluang inilah untuk kita meramaikan lagi
masyarakat untuk bersama-sama meraihkan institusi keluarga ni sepanjang bulan November inilah. Jadi 8 hingga 9 November, sekali lagi mungkin sedikit untuk wawarkan untuk program pada hujung minggu ini. Okey. Pada 8 hingga 9 November ini kita ada program di Taman Semarak, Wetland Putrajaya, di mana dari segi pengangkutan disediakan. Perbadanan Putrajaya telah akan menyediakan bas daripada taman tempat letak kenderaan Pasal E dan juga di Putrajaya Central. Jadi ada shuttle bus yang disediakan memudahkan orang ramai datang ke situ. Jadi boleh parking kereta di sama ada di Putrajaya Central ataupun di Pasal E, tempat letak Pasal E, ataupun di kawasan sekitar Tambang Wetland. Kita juga ada sediakan shuttle untuk membawa orang ramai daripada tempat letak kereta ke tapak program kita di Wetland Putrajaya lah. Dan sepanjang 8 hingga 9 ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul pada hari Sabtu sampai ke malam. Kita ada program malam kasih keluarga di mana ada pertandingan nyanyian dan sebagainya berkaitan dengan institusi keluarga, dan seterusnya hinggalah kepada hari Ahad sampailah pukul 5. Jadi sepanjang hari itu kita boleh ambil kepentinganlah untuk melibatkan diri dalam perkhidmatan yang disediakan, termasuklah ada jualan rahmah dan juga agromadani yang disediakan. Okay. Dan saya pun difahamkan PDRM pun menyediakan balai boleh bergerak. Jadi kalau ada nak menyelesaikan saman pun boleh juga pada hari tersebutlah. Jadi 8 hingga 9 November bersempena dengan Bulan Keluarga Kebangsaan 2025, anda boleh hadir. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Hairil Fazli bin Mat Akir, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Dasar Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Terima kasih banyak-banyak Hairil. Okay, dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita akan ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan pelapor di Met Malaysia sudah pun bersedia. Apa kata kita ke Met Malaysia sekarang?